Nurse, Ya? saya duduk seorang, boleh? Boleh? Tapi jangan lama sangat ya? Tu pesakit baru kan? Kenapa dia macam tu? Pesakit baru. Masuk sini sebab aksiden. Ahli keluarga dah tak ada. Lupa ingatan pula tu. Allah, kesiannya. Bodoh. Nak mati pun tak boleh. Awak tahu tak? Sebenarnya Tuhan tu tak zalim. Maksud awak? Hari-hari saya fikir nak mati. Tapi dia sentiasa ada cara untuk tunjukkan yang hidup ni sentiasa berharga. Walaupun kita rasa kita yang paling hancur. Berharga? Apa yang berharga? Saya pernah hilang harapan. Dan satu benda kecil ni buat saya nak hidup balik. Cik Aira, sekarang masih makan ubat. Jom kita masuk. Okey. Awak? Nama awak apa? Saya Adam. Bosanlah seorang-seorang kat sini. Tu bukan Adam ke? Handsome juga. Dia tak nampak aku. Dia ni. Awak kerja sini ke? Macam hari-hari je kat hospital ni. Tak, saya jumpa abang saya tadi. Doktor tadi, abang saya. Oh. Maksudnya awak selalulah datang sini kan? Boleh lah, selalu juga. Bolehlah datang tengok saya selalu. Lagipun saya tak ada keluarga. Tak ada siapa datang. Boleh? Setiap hari saya datang. Nak? Cantik kan bintang malam ni? Cantik?
Awak nak tahu tak? Bintang tu dah lama mati. Tapi dia masih bagi cahaya untuk terangi malam yang gelap. Sesuatu yang kita anggap dah mati pun masih boleh bagi cahaya. Betul? Macam harapan. Sebab tu kita jangan pernah putus harapan. Mana tahu kita mungkin jadi cahaya untuk orang lain. Adam, surat hari Adam? Adam, awak okey ke? Adam, awak okey ke? Saya okey je. Saya okey. Awak, kalau saya nak ajak awak keluar esok, awak nak ikut tak? Nak? Wahai cahaya, harap taklukkan gelap yang kerap datang hampiri, selimuti hari, memekik, menguasai, tak bisa jamah langkah-langkahmu yang Cik Era, Doktor, ini Adam amanahkan sebelum dia pergi. terima kasih doktor. Sama-sama. Aira, kalau awak baca surat ni, maknanya saya dah pergi dulu. Saya minta maaf sebab selama ni saya tipu awak. Sebenarnya saya sakit, Aira. Saya berlawan dengan masa. Lepas saya tahu yang hidup saya cuma tinggal tunggu untuk mati, saya mula hilang harapan untuk hidup. Sampailah satu hari tu, hari yang saya fikir untuk jadikan itu hari terakhir saya, ialah hari pertama saya jumpa awak. Awak tak tahu, tapi awak bagi saya sebab untuk teruskan hidup. Awak tak kenal saya pun waktu tu. Dengan senyuman, awak hulur bunga dan bagi sekeping kertas dengan satu ayat. Saat dunia berpaling darimu, bertahanlah untuk satu hari lagi. Saya simpan kertas tu sampai hari ini sebab awak buat saya percaya mungkin saya masih ada sebab untuk hidup. Sampailah saya dapat tahu yang awak diuji dan hilang segalanya termasuk diri awak. Dan dari saat tu saya tahu dengan sisa masa yang tinggal, saya nak gunakan sepenuhnya untuk awak, untuk bantu awak percaya semula, untuk jadi cahaya awak walaupun saya sendiri sedang padam. Kalau awak rindu saya, lihatlah bintang yang sentiasa terangi gelap. Semoga pengorbanan saya tak sia-sia. Teruskan hidup, bukan sekadar untuk awak, tapi juga untuk saya. Supaya dalam setiap senyuman awak nanti, ada bahagian saya yang masih hidup. Saya cintakan awak, Aira.